setup ni. Ini semua adalah sell stop. Hello, Assalamualaikum guys. So hari ni Cip akan share Cip nak entry account 100 USD ni. Kan sekarang kot berada dekat level QM ataupun HNS yang orang panggil. Sekejap saja kita just nak makan scalping saja. Ni adalah resistance yang lepas. Price pernah pun tembus macam ni, kemudian dia tembus balik. So kita akan gunakan kawasan ni untuk kita masuk sell kawasan ni. So kita akan tunggu gold ni masuk di dalam, kena di dalam level. Sekiranya gold ni berjaya close candlestick ataupun membuat satu penurunan yang strong di bawah ni, Cik akan entry 2 hingga 3 layer dulu. Okay, so alamak dia dah drop dah, so Cik akan masuk dulu. Okay, ataupun dia boleh naik pacak macam ni untuk dia drop lagi. So antara dua ni saja movement yang dia boleh buat. Kita letakkan sell limit. Kalau price break di bawah ni, break je, Cik akan instant entry. Sekarang ni gold dah cuba buat satu kejatuhan, so Cip akan tambah sekarang. So sekarang ni dia reject, tapi kita dah pun masuk kita punya layer. So Cip expect yang gold ni kalau dia nak floating pun dia takkan floating banyak. Apa yang gold buat sekarang ni, dia membuat satu triangle breakout. Breakout ni biasanya ramai professional trader trade lah, tapi Cip bukan professional pun. Kita letakkan dulu sell stop dekat bawah ni, memandangkan agak yakin setup ni. Ini semua adalah sell stop. Kalau gold ni jatuh ke bawah, dia akan automatic trigger. In the sky, gazing far into the night. Nampaknya kita tengah running, so kita biarkan dulu. Nak masuk. Kau membuat satu kejatuhan, sharp entry. Cantik. Layer atas ni satu, dan juga layer bawah ni satu adalah untuk kita kekalkan akaun kita ni daripada MC awal. Tadi dia collect betul-betul dekat atas ni. Dia collect some resistance di atas ni. Nampaknya gold membuat kejatuhan. Dia dah start buat kejatuhan. Sekarang ni kita profit 70 USD. So Cip akan close sedikit, half daripada Cip punya profit sekarang. Itu dia 6 lagi gold, 6 lagi gold. So Cip akan close sedikit daripada profit ni. Itu dia. So Cip akan hold separuh saja daripada layer ni. Kita dah running zero float entry. Sekarang ni akaun kita 180 USD in equity. So kita akan set kita punya break even sekarang. 325654. So kita akan set break even untuk kita secure position kita untuk zero risk. Zero float 56 pip. Sekarang ni daripada 100 USD, sekarang balance kita 154, dah close, and equity kita 170. Itu dia. Cik rasa itu saja untuk hari ini. InsyaAllah di hari yang lain nanti, kalau ada setup lagi, Cik akan share lagi. Jangan lupa untuk like video ni kalau korang nak lebih lagi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum.